Kalau tetamu korang datang mengejut dan tak tahu nak masak apa, korang boleh cuba buat ayam masak sos pedas ni. Nak sediakan pun senang je. Rasa dia pedas manis macam tu, memang sedap sangat-sangat. Jom kita masak. So first ayam ni kita nak lumurkan dengan garam dan juga serbuk kunyit. Gaulkan sampai sekata, kemudian kita nak gorengkan ke dalam minyak yang panas. Bila ayam tu dah hampir masak macam ni, bolehlah korang angkat dan toskan minyaknya. Okey, dalam chopper nanti masukkan 4 biji bawang kecil, 3 ulas bawang putih dan juga segenggam cili api. Korang tutupkan dia, kemudian kita nak chopperkan dia halus-halus sikit. Dalam kuali yang sama, kita nak kurangkan minyak gorengan kita tadi. Masukkan bahan kisar kita tadi dan tambahkan 1 sendok cili kisar. Kemudian tumiskan sehingga pecah minyak. Kemudian untuk sos pula, Aidi gunakan sos cili, sos tomato, sos tiram daripada Kimball. Bila tetamu datang tiba-tiba, Kimball ni lah penyelamat dan senangkan kerja memasak dekat dapur. Bukan tu je, Kimball ni juga boleh claim ada my kasih. Memang berbaloi sangat. Next, Aidi tambahkan sedikit air untuk berkuah. Korang kacaukan sekejap, kemudian kita nak masukkan ayam yang kita goreng tadi. Kemudian Aidi tambahkan irisan bawang holland dan juga irisan cili merah. Korang sama masak lagi 3 ke 4 minit macam tu. Dan last kali kita taburkan daun sup untuk hiasan. Dan siap dah kita punya ayam masak sos pedas kita hari ni. Nanti bolehlah korang cuba resepi ni dan hidangkan untuk tetamu nanti, okey? Dengan Kimball kita dapat luaskan rezeki berkongsi.